Tunai. Aku terima nikah Natalia binti Zulkifli dengan mas kawinnya RM658 tunai. Saksi kamu, Masya Allah. Saksi kedua, dia betul-betul malah dengan begitu jelasnya, ya, Alhamdulillah, dengan ini saya mengisytiharkan bahawasanya Muhammad Aziman bin Yahya sah adalah suami kepada Natalia binti Zulkifli. Kami mengucapkan. Okey, untuk nanti dan seterusnya, nanti yang begitu. Keluar je jalan. Minum. Oi, besarnya straw. Besarnya straw. Ni apa ni? Tiramisu. Tiramisu latte. Besarnya straw. Saya berang ni. Ada BSN tu, ni yang pakingnya. Tarik. Oh, tarik. Isi, Sebab Alia dengan kawan dia tinggal sini. So nanti dia suruh pindah ke sana lah seberang ni. Access card kan? Full. Gila lah. Oh, pening tu cik tadi Mana? Yang cik Dia parking. sebenarnya orang tu yang salah ya. Dia tak beritahu awal. Dia chat saya, dia kata P8. Lepas tu saya cakap P8 buat tak ada soal. Lepas tu dia delete. Sorry bro, wrong. Wrong message dia. Penginapan kami. Menara KL. Menara 118. Kami berada di tingkat 52. Kan baby, 52 kan? Baby, 52 baby. Ish, paling tinggi ni Atuk pernah duduk. Tengok tu. Hui, tu apa? Menara KL.
Tak apa. Ayah pakai GoPro kot. Nampak clear. Terang. Muka saya muka baru bangun ni ya. Tak apa. Okey, korang. Sebab bunga telur. Pak Long pun buat bunga telur. Orang lelaki pula buat bunga telur ya. Ini yang mak dulu ya. Dah terbalik kan ni. Gambar ya. Sebab lelaki betul. Orang lelaki buat telur, orang perempuan buat. Mau dia tak gambar? Jauh lah. Betul lah tu kamar gelap. Tak pernah tengok tu benda macam ni. Ni sekarang dia Oh, dia kerja ni. Saya lah jenis saya orang. Ya, orang tu dia. Saya kita tak ada. Zaman ni itu dah pelik betul lah. Tu dia konsentrate main. Tadi kau main dia okey dah. ayah. Ha. Dia nama ayah. Tapi nama ayah. Ayah tulis ayah. Ayah tu Tanggungjawab. Jagalah Alia sebaik mungkin. Jagalah ayah macam mana jagalah Alia macam mana ayah jaga Alia. Asya percaya pada Alia boleh jadi isteri yang baik dan taat kepada suami. Rumah tangga ada pasang surut, gelak ketawa dan sedih. Hadapi penuh kesabaran dan sentiasa berada di belakang Jiman. Okeylah, hari ni hari bagi korang. Asya tak nak sedih-sedih. Dan selamat pengantin baru kepada Alia dan Jiman. Jiman, welcome to our family. Okey.